Okey Ibu, dekat sini anak mula baca ayat bukan perkataan sahaja. Satu hari, satu aktiviti, jom fonik. Di muka surat 31 ini, anak akan baca ayat pendek yang dibina daripada bunyi dan perkataan yang dia dah belajar sebelum ini. Ibu buat langkah ni ya. 1. Tunjuk satu perkataan dulu. Minta anak baca perlahan. Mama. Sambung perkataan seterusnya. Mimi. Lepas habis, baru baca satu ayat penuh. Mama, Mimi. Kalau anak tersekat, ibu bantu bunyi. Jangan terus sebut jawapan. Tak perlu kejar lancar, asalkan anak faham apa yang dia baca dan berani cuba. Cakap dekat anak, bagus, kita baca sikit-sikit ya. Ayat pendek ni tanda anak dah mula gabung bunyi jadi makna. Inilah proses membaca yang sebenar.